Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, saudara semua. Jadi pada hari ini bertemu lagi bersama saya dengan channel Bang Zainal, channelnya Anak Melayu. Jadi pada hari ini saya nak berjalan ke kebun. Jadi saya nak manjat rembut. Rembutan kalau bahasa Indonesia dah. Jadi tapi saya tak bisa sepil sambil manjat, kawan. Saya bisa kasih tengok dari bawah je. Kerana bini saya ataupun isteri saya ada keponakan saya tu ikut, jadi dia agak susah sikit nak ditinggal. Jadi dalam video ni pun saya beribu terima kasih kepada saudara mara yang telah berantisipasi membantu untuk perbaikan tiang rumah. Jadi insya-Allah jika tidak ada halangan, Minggu ataupun Sabtu kita akan pergi jemput tiang kita. Dan juga terima kasih bagi saudara mara di sini tidak saya sebutkan nama yang telah mengantarkan wang kepada saya untuk pembelian Honda. Duitnya dah masuk, alhamdulillah. Cuma tinggal saya nunggu ataupun mencari orang yang nak berjual Honda tu. Ada saya dapat info orang tu nak jual Honda, tapi saya harga dia belum tahu berapa. Tadi pagi saya pergi ke rumah dia, saya tanya tunggu dia balik dulu, kata dia nak pergi kerja. Nanti malam lah kata dia, kita bunding macam mana. Kalau memang kira dapat harga anggaran 5 juta. Iyalah, anggaran 5 juta ataupun 5 juta setengah. Kalau memang dia taruh dia harga 6 juta, kita cuba minta kurang. Jadi kita pergi kebun ni. Kita jalan lalu kat jambatan Siratal Mustaqim. Ni. Kalau bini saya ngikut, jadi dia dapat megang kamera ni saya manjat. Jadi dia tak dapat ngikut anak saudara saya tak. Dia susah dia tinggal. Ni kat kebun. Ni kebun semak saudara saya. Ni ada ayunan. Ayunan. Ada batang durian habis ni bang. Ni pelam bau tanam kan? Ni dulu kawan-kawan semua, saudara semua, arwah mak saya punya. Cuma dia jual arwah mak saya dengan anak saudara dia. Berarti mak saudara saya, anak saudara mak saya. Ni batang durian dia ada 4 batang. Kemarin bubuh mai lebat buah. Manggis ni buah bang. Manggis ni awak nanam dulu ni. So buah dia. Batang. Ya, mana buat ni. Ya, ni bukan batang yang lama ni kat ni lho. Ni anak ni. Ni buah semua yang alah ni. Jadi kita nak manjat rembut ni. Cuma saya tak bisa spill. Pas saya manjat saya tak bisa, kerana saya tak dapat bawa kamera. Kerana kamera kita ni kamera HP. Kalau macam kamera Bang Pikar tu, bisa kita pakai. Kita bisa taruh dekat kepala. Jadi kamera ni tak bisa. Jadi saya nak manjat dulu, nanti saya spill selepas saya turun. Ini buah rambutan. Kita panjat.
Tapi dia ndak lungkah kalau kami sebut. Kalau sini sebut ndak lungkah, tapi dia manis. Kalau saya makan je ni, memang dengan berbiji saya telan. Dengan biji saya telan. Manggis. Kalau manggis ni dia ada pucuk lagi, dah bukan patah pucuk atas Tapi manggis ni tak besar-besar lagi batang ni bang. Ni yang naka. Ni yang manggis kecil pun ada buah. Ni juga mak saya punya. Jadi dijual dia seharga 5 juta dulu dia jual dia. Dekat ni pun ada batang dia. Tak manggis. Oh, lebat lah buah dia. Durian. Kita baliklah kawan. Petai buah. Petai John lebat. Petai John lebat. John parang. Ada medah minta panjat ke bulan 9 ni. Ada orang nempah bergawai. Orang pulau. Main. Ipen. Nikah dengan anak arwah almarhum apa nama? Migan. Darga Garda siapa nama itu ndak awak nama dia. Balik. Ni kemarin tanah ni saya dapat isu juga kemarin nak dijual. Cuma mungkin tak jadi. Saya dengar kemarin nak dijual dia harga pun 40 lebih tu lah. Ni saya dengar nak jual. Dari sini ke ujung sana. Ni batang limos. Ni batang nangka sepedak. Wah, ni sini ada makam ataupun kuburan. Ini ada makam. Sana ada makam orang tua saya, tua-tua lelaki. Sini ada makam orang tua perempuan saya sama abang saya. Ni ada gak abang saya sini. Rambutan. Apa ndak baju ah? Siapa? Anu, tu laki malah.
Yang puan tak, kalau tak salah tu Renong. Apa nama? Kak Mun. Apa? Enggak tahu apa nama. Yang bawa. Ha? Gulai. Terbalik. Ni ada buah manggis. Ni. Buah manggis. Ataupun akak. Boleh saya bawa ni dekat batang dia. Boleh saya bawa dekat batang dia. Sama rambutan ni kalau akak air Maidah jadi datang tanggal 21 ni, saya bawa makan rembuk yang dak lungkah ni. Tapi dia manis. Banyak dapat. Ni saya ni dekat Ulu sekarang. Ni sedap. Kak Maidah apa nama buah manggis ni. Saya paling suka ni. Ni segar lagi buah dia. Makcik Mimi kalau nonton video ni suka dia makan buah manggis. Bang Ruslan dan saudara yang dari Singapura, Malaysia, Brunei yang nonton video ni suka dia kira makan manggis ni. Ni kan kita nak isi manggis dalam kantong. Sekarang ni dekat Jumaji tu macam buah-buahan. Ada manggis, ada rembut, durian pun ada yang baru nak jatuh. Nanti Kak Maidah nanti kalau durian orang sini dia langsung jatuh dari atas, dia tak pakai juluk, tak pakai panjat. Dia lah masak langsung jatuh. Beda durian di daerah kota. Kalau di Tanjung Pinang tu durian pakai kilo, batang pakai kilo. Sekilo ada yang capai 100,000. Kalau sini tak pakai kilo. Ada yang 750, ada juga yang 350, ada yang belasan butik 100. Tergantung besar kecil dia, ataupun dah terlalu banyak dia durian, orang dah jual murah. Enggak juga lah. Kantong juga. Jadi kita pilih besar kecil besar. Cerita dia. Kita selang seli.
Di kampung Kebubu ini banyak ada. Jadi dah sudah ni lagi kita hantar kat terjun. Kita pergi terjun je, saya sambil setir berjalan kita menuju kat terjun ya. Sekantong ni 10,000. 13 butir. Ya. Ajar, Ajar nak makan sini tak nanti? Kita makan ya, makan sana. Ada yang makan, Bodek. Ya, kita makan ya. Ya. Ni. Makan. Kakak mana? Ha? Kakak mana? Sebelah. Anak kantong anak ni. Buat Limau.
RM5,000 lah. Anu ni rambut 30 butik RM5,000. Murah loh. Itu 5.000. 30. Ke anak buat berapa 25. 30 lah. Biar dia beli. Dia kan tengok banyak. Oh, beli wak saya. Abang yang jaga ini sana. Ya, tiket semua orang lagi. Oh, titip. Boleh titip. Boleh. Tua. Boleh HP tu. Nah, tak tinggal. Nah. Tak tinggal duit gaya jalan terus. Kita tanah dia ada. Dah habiskan baru. Pun tak habiskan je duit dengan pinjam-pinjam ni kurang. Dulu di mana ada duit tak? Kira duit ni. Itu orang sayang tak ada duit orang duit semua. Sayang ya? Ada pesan kalau itu ada orang jual itu Buat pada beli yang bekas, baru betul. Sebelum mati seminggu. Dia kenal. Kita semua nak cari bola. Kita beli bekas. Ya. Yang bekas beli bekas beli baru betul. Sebab tanam ni pun mesti dia. Ya, ya ini kita ya. Ini aku. Kalau tangan di bawah kena kulit dulu lah. Ya, tak kau kena ubah lagi. Engkau tu sah. Kan rumah Ini. kena nyambung dia. Nyambung ni nyambung tu tiang tu, yang tu buka. Ya, dia dari penonton YouTube dia sendiri. Nampak tu minyak HP. Ini tak? Dia ada provokasi ni. Dia tak ada kerja, ikut masa YP lah. Masa YP. Hingga orang bos YP. Cari benda lah. Ada benda 4 lagi 5 ikan yang cuma dua.
Buat apa kantung buat bang? Ada nanam kan, ada tanam di belakang. Ini lungkah lah. Dia lungkah, dia lungkah. Cuma dia manis. Jadi kita masuk dalam ni, kita pergi hantar kait pigeon. Mantap, mantap. Pigeon. Oh, ada macam mana main, Pak? Ada orang anak. Ada orang menjual kait pigeon hari ni ibu eh. Sehingga Pak Asyik lempar kat motor. Pergi hantarnya dah. Jadi kita pergi hantar ke air terjun kawan rembut ni. Ha. Ni Honda Boss YP. Yang punya YP saya pasang tu, ni Honda dia saya pakai tu. Kita ke air terjun. Hantar ni. Okey, sambil kita lihat suasana di dekat jalan ni. Di hari Minggu ni termasuk ada juga pengunjung yang datang ke air terjun. Jadi nanti jika kakak Maidah nonton video ni, kalau nak jalan ke air terjun, kalau lagi rumah saya, nanti saya bawa jalan ke air terjun. Semoga nanti Kak Maidah sampai ke sini selamat, sampai tujuan tanpa hambatan dekat jalan ya. Seperti nah suasana kampung ni, ada batang pisang tepi-tepi jalan ni, ada sebuah rumah kosong yang tak dihuni ni kawan. Ada rumah panggung di tepi jalan ni. Ni rumah panggung di tepi jalan. Ni rumah panggung juga.
Ni rumah panggung juga. Kalau ni rumah tembok ni, dok panggung. Dia kadang ada juga rumah panggung tapi dia tembok lah kawan. Ada batang durian, batang rambai, batang duku. Sambil jalan ni kawan Ada batang siku. Ni batang duku ni ada buah ni. Kawan-kawan. Ni jalan kaya terjun. Ni ada Honda orang parkir tepi jalan. Tu ada Honda orang dari air terjun tu. Ni ada nanam ubi. Ubi tepi jalan ni. Ni ubi tanam. Kalau ubi tanam macam ni, kita tak boleh ambil daun ni, dia marah orang. Depan kita nak ada pack up. Tak tahulah pack up tu ngambil apa. Kita tak tahu. Ada musik ke darat ni rupa dia. Bos. Ni rambai lebak buah ni rambai. Ni ada orang ni jalan kaki, siapa ni? Macam ya teo. Anak bujang nak pergi ke mana anak bujang ni? Ni anak bujang ni. Dah dari mana dia jalan kaki tak tahu bujang ni. Ya. Nak ke mana? Dah lah nak ke mana? Air terjun. Awak bukan ada ciwik lagi air terjun. Berembut. Tak boleh boyo. Yang ada di boyo tu. Buat apa dah? Rembuk Umi minta hantar ke dekat anak Mangahawi. Jadi kita temu orang bujang tadi. Dia nak gaya terjun. Saya spell ni muka dia. Tu dia. Dia nak gaya terjun. Ni yang cari wiwik kata tu mak. Mana tahu ada dia yang sesat. Dah tengok muka dah. Dah nampak tu. Kita masuk sini. Ini gerbang masuk ni. Tu dia. Sampai ke ni. Ni kedai Mak Ngahawi ni, tempat Mak Ngahawi jual. Ni kita ngantar benda ni ke ni. Ni orang bujang. Dia bertemu kita tadi mibek ni. Apa nama? Bujang. Depan ni tak ni. Bujang Umi, anak mak Gembok dengan anak. Gembok ni 5,000, manggis dia 10,000. Awak 5,000. Awak ngisi tadi. Ndak. 5,000. Cuma gembok ni dia dah anak, ndak lungkah. Gembok ndak lungkah. Gembok seberang. Gembok nak. Ni. Bang Hawi kita jual ni. Hari-hari Minggu dia sering kan ramai pengunjung datang. Minta anak bantuan mesti punduk. Siapa kata anak ni? Nguring empik-empik. Kata dia minta bantuan buat punduk kata dia. Pak anak ni. Dia minta bantuan dengan Pak Presiden. Rasa-rasa saya kan dengan Pak Presiden tipis. Ni mak pa gitu ni. Jadi kita cuba jalan sikit atau mentah habis kita balik. Aku dengan kau ni mak. Ni Bang Yos kita ni, dia yang jaga kan ni. Honda Boss YP. Honda Boss. Honda awak. Dia kita saya sepil sikit kat ni kawan. Ni kolam. Kolam dibuat ni kawan. Cuma sayang ni lah agak pecah ni. Dia keruk air. Ni pasir dah banyak sini, belum dikuras. Dia ada kolam anak-anak mandi kat situ.
Jadi saya kasih tengok sikit. Sekali pintas sekali lalu, tapi mungkin saya tidak sampai ke atas sana. Dia air dia sampai ke atas. Jadi saya kasih tengok ataupun spill dekat-dekat sini saja. Ni adik-adik ni mandi ni, kolam tempat anak-anak mandi ni. Yang kecil mandi. Dia ada kolam atas tu juga. Jadi kita kasih tengok dekat sini sikit. Ni dia kalau tak musim hujan lah macam ni air dia. Jadi kita balik pula. Tu yang tadi. Suasana dia. Ni untuk orang dewasa mandi sini, cuma air pasir dia belum dikuras. Jadi kalau musim panas panjang ni lah model dia. Jadi kita luar balik pula. Sayang beribu kali sayang juga ni. Inilah patah ni. Ni ada WC. Ada WC. Ni toilet pria. Ada tulisan dia. Ni ada 3, 4. Ni pria, ni wanita. Di depan sana tadi, hujung tu tempat parkir. Tak, turun lagi. Jadi orang bujang ni nak turun lah, dia sama dengan saya. Ayat dia tu kan. Dah nak balik, dak bertemu benda cari dah. Dah temu. Dah temu perut dia besar kan. Tidak masuk. Okey, kita balik lah. Jadi kita bertemu di Kampung Kumbik lagi. Awak tidak. Sekarang kita dah dekat apa nama ni? Ni Pengadau ah. Pengadau. Pengadau ni Bang Sulai kita. Ni kita tadi orang bujang tadi numpang di Kedarat temu jalan. Ni dah balik pula ni. Ni punduk dah. Tempat dia buat bata. Ni punduk toke dia lah konon. Bos dia. Ni dia santai-santai kan ni. Ni dalam dah. Dalam ni ada bata apa dalam ni. Dia buat bata kan ni. Ni kandang dia. Kandang bata dia takut dia longgor ayam. Dengan bok apa segala macam ni dia dengar musik. Ada tempat dia masak air. Ni batang kelingking. Mata kucing. Mata kucing. Ada batang durian. Ni entah apa tu? Ada yang cangkuk ni. Cangkuk kawan-kawan kami sebut sini. Itulah ada tumbuh akar dia tak. Ni lah tumbuh akar ni lah, boleh dia potong. Tanam tempat lain pula. Di situ ada yang manjat rembut kan. Ada yang manjat rembut di situ. Ni rambut-rambut.
Jadi kita ke sana lah. Kita balik sana lagi. Ke Kampung Kumbi. So, senanglah. Sama. Jadi kita balik ke Kampung Kumbi. Kampung Kumbi ni pengadau, darat tadi sikit pantai. Kalau sekarang ni dengan banyak musim-musim buah-buahan kawan, saudara semua. Gembut, rambai. Tapi kalau rambai, banyak belum masak semua rambai dia, belum masak semua. Kalau rambai. Buah duku, buah puak, cuma buah duku, buah puak tu belum masak. Balik semula kita ke Kampung Kumbi. Tadi kita pak manjat rembut tadi, nama dia seberang. Bukan. Tadi nama dia seberang. Apa buat tak? Mau balik lah. Sampai kita kat ni. Buang air terjun. Ni Kampung Kumbi dia kan. Baiklah kawan-kawan semua, saudara semua. Mungkin video saya sampai di sini dulu kawan-kawan, di suasana kita keliling. Jadi video kita sampai di sini dulu. Semoga kita bertemu di video di lain waktu. Semoga saja kawan-kawan sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kawan-kawan saudara mara yang sedang menonton video ini, yang telah mengelik dan menge-share video ini, semoga saja diberikan kesihatan, dimurahkan segala rezeki dan urusannya. Dan juga bagi saudara-saudara mara yang sedang menonton video ni, semoga saja diberikan kesihatan, dimurahkan segala rezekinya. Dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuhnya. Dengan video ini juga saya beribu terima kasih kepada kawan-kawan saudara mara semua yang telah membantu dan berbagi rezeki kepada saya. Baik itu dalam segi membantu dalam segala urusan apa hal dia, dalam segi membantu untuk perbaikan tiang rumah saya, dan juga yang telah mengirimkan duit, mengantarkan duit semalam sebesar jumlah dia tak perlu saya sebut lah ya, yang mengirim rezeki semalam untuk menyuruh saya membeli Honda. InsyaAllah waktu cepat ni akan saya cari orang yang untuk berjual Honda, akan kita beli Honda kawan-kawan. Jadi terima kasih bagi pak cik, abang-abang, saudara mara yang telah berbagi rezeki kepada saya. Semoga diberikan kesihatan semua, dan juga atas rezekinya yang diberi kawan-kawan saudara mara semua akan saya gunakan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih. Mungkin di sini dulu video saya. Jika ada tutur kata bahasa saya yang salah dalam pembuatan video ni, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.